Hai semua rakan-rakan. Selamat datang lagi di saluran Strike Hunter DRM. Tengoklah cuaca sekarang. Hujan memang sedang turun, tapi itu bukan alasan untuk kita tinggal diam di rumah kan? Ini benar. Malah ada orang kata ikan lebih aktif mencari makanan bila hujan turun tau. Sebelum kita teruskan, mari kita bincang dulu apa saja persediaan yang perlu kita buat sebelum memancing semasa hujan. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita sediakan? Sudah tentulah peralatan pelindung diri, baju hujan yang tidak bocor, kasut yang tidak licin dan tahan air, dan jangan lupa payung. Dan satu lagi yang penting, pastikan kita pilih lokasi yang selamat. Jangan sekali-kali memancing di kawasan jeti rosak atau kawasan yang mudah tergenang air dalam masa singkat. Sebab apa? Saya suka memancing ketika hujan. Sebab hujan membuatkan oksigen dalam air meningkat. Jadi ikan jadi lebih bertenaga untuk mencari makanan. Selain itu, makanan kecil macam serangga juga sering terbawa masuk ke dalam air bersama hujan. Buktinya kan, memancing semasa hujan memang ada kelebihannya sendiri. Tapi ingatlah rakan-rakan, tetap perlu berhati-hati. Dan jangan paksakan diri jika hujan terlalu lebat atau ada kilat dia. Keselamatan sentiasa jadi keutamaan nombor 1. Nah, bagi yang pernah cuba memancing semasa hujan, bagaimana pengalaman awak semua? Jangan lupa tulis di ruang komen ya. Jangan lupa untuk suka, kongsi dan langgan saluran kita supaya tidak terlepas kandungan memancing kita seterusnya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Tetap semangat dan berhati-hati di luar sana ya. Salam satu hobi dari Strike Hunter DRM.